Selamat datang. Okey, hari ini kita nak kupas sesuatu yang sangat penting, boleh dikatakan nadi bagi sesebuah organisasi penjagaan kesihatan, iaitu nilai-nilai terasnya. Kita akan dalami bersama rangka kerja yang membentuk setiap interaksi dan keputusan di Care Clinics yang dikenali sebagai nilai-nilai iCare. Tapi kan, sebelum kita pergi lebih jauh, cuba kita fikir sekejap soalan ni. Penjagaan kesihatan yang hebat tu, ia bukan setakat pasal ubat yang betul atau diagnosis yang tepat. Ia sebenarnya lebih kepada satu perasaan. Rasa yang kita ni didengari, dihormati dan dijaga dengan betul-betul. Dan perasaan inilah yang jadi teras janji di Care Clinics. Janji ni bukan setakat slogan cantik-cantik je tau. Ia adalah satu komitmen yang dihidupkan setiap hari melalui budaya yang dibina atas kepercayaan, rasa hormat dan usaha untuk sentiasa jadi yang terbaik. Jadi macam mana janji ni boleh jadi realiti? Inilah gunanya satu rangka kerja yang jelas dan tersusun, iCare. Jom kita tengok macam mana ia menjadi tulang belakang kepada setiap perkhidmatan yang diberikan. iCare ni dia bukan sekadar akronim yang sedap didengar. Ia sebenarnya satu polisi rasmi, satu set nilai teras yang membentuk budaya kerja. Ia jadi panduan untuk setiap kaki tangan. Tak kira doktor ke, jururawat ke, staf pentadbiran. Dalam setiap tindakan, keputusan dan cara mereka berinteraksi dengan pesakit. Pendek kata, inilah kompas organisasi. Baiklah, sekarang kita masuk ke bahagian paling penting. Jom kita bedah siasat satu-satu. iCare ni sebenarnya terdiri daripada 5 nilai teras yang saling berkait, yang bila digabungkan, ia membentuk identiti Care Clinics. ICARE. Setiap huruf ni ada maksud dia yang tersendiri. Inovasi, community, accountability, hormat atau respect, dan kecemerlangan atau excellency. Jom kita tengok setiap satu dengan lebih dekat. Okey, kita mulakan dengan I untuk inovasi. Bila sebut inovasi, jangan bayangkan teknologi canggih atau robot je. Bukan. Ia lebih kepada cara kita berfikir. Satu budaya yang sentiasa tertanya-tanya, macam mana kita boleh buat benda ni dengan lebih baik untuk pesakit? Ia pasal penambahbaikan yang berterusan, tak kira sekecil mana pun. Dan komitmen ni, ia bukan setakat cakap kosong. Ia diterjemahkan dalam ikrar peribadi setiap staf. Masing-masing berjanji untuk terus belajar, terus tingkatkan kemahiran, supaya penjagaan yang diberikan sentiasa selamat dan berkesan. Seterusnya, kita ada C untuk community. Penting untuk kita faham, Care Clinics ni bukan sekadar ada dalam komuniti, tapi ia wujud untuk komuniti. Nilai ini menekankan yang kepercayaan tu dibina melalui setiap interaksi, menjadikan klinik ni sebagai rakan kongsi kesihatan yang boleh diharap oleh masyarakat setempat. Ikrar staf ni, ia mengukuhkan lagi idea ni. Setiap individu berjanji untuk berkhidmat dengan jujur dan prihatin. Ini membuktikan yang kepercayaan tu bukan dibina oleh jenama atau logo, tapi oleh setiap orang yang bekerja di dalamnya, kan? A pula untuk accountability. Senang cerita, ia pasal tanggungjawab. Ambil hak milik atas setiap apa yang kita buat, setiap keputusan yang diambil. Inilah yang memastikan organisasi ini boleh terus bertahan dan berikan perkhidmatan berkualiti untuk jangka masa yang panjang. Dalam ikrar ni, dijelaskan dengan spesifik apa maksud accountability dalam kerja harian. Ikut polisi, guna sumber elok-elok, jadi ia bukan idea di awang-awangan, tapi tindakan yang nyata dan boleh diukur. Sekarang kita ke R untuk respect atau menghormati maruah insan. Yang ni sangat-sangat penting. Ia peringatan untuk kita semua. Di sebalik nombor fail, di sebalik rekod perubatan, ada seorang manusia yang berhak dilayan dengan penuh hormat dan empati. Inilah asas kepada penjagaan yang betul-betul berpusatkan manusia. Ikrar ini menjadikan nilai hormat tu sesuatu yang praktikal. Ia bukan sekadar jadi baik, tapi ada tindakan khusus macam menjaga kerahasiaan pesakit dan mempertahankan hak-hak mereka. Macam inilah rasa hormat tu dizahirkan dalam persekitaran klinik. Dan yang terakhir, E untuk excellency atau kecemerlangan. Excellency ni bukan macam piala yang kita kejar di ujung jalan, tak. Ia adalah standard kerja kita setiap hari. Ia ada dalam perkara-perkara kecil, cara kita berkomunikasi dengan jelas, pastikan perkhidmatan diberi tepat pada masanya dan rasa bangga dengan kerja yang kita lakukan. Ikrar ni pula, ia macam gam yang lekatkan semua nilai ni sekali. Kecemerlangan tu tak boleh dicapai seorang-seorang. Ia mesti datang dari kerja berpasukan dan komitmen bersama untuk wujudkan budaya yang selamat dan berkualiti. Ia satu usaha kolektif.
Okey, kita dah faham apa itu iCare. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana ia diamalkan. Sebab nilai-nilai ni tak ada gunanya kalau ia cuma terperap dalam fail polisi kan? Ia kena hidup dalam setiap tindakan. Pelaksanaan iCare ni adalah kerja semua orang dari atas sampai bawah. Ia bermula dari komitmen bos-bos besar, turun ke jabatan yang memantau, sampailah kepada pengurus di setiap cawangan dan yang paling penting, kepada setiap staf yang berdepan dengan pesakit setiap hari. Semua ada peranan masing-masing. Prosesnya pun tersusun elok. Mula-mula polisi ini disampaikan dengan jelas kepada semua. Lepas tu, setiap staf buat pengakuan peribadi melalui ikrar. Kemudian ia diamalkan hari-hari dalam kerja. Dan akhir sekali, ia sentiasa dipantau dan diperkukuh. Ia satu kitaran yang tak pernah berhenti. Semua ini membawa kita kepada bahagian paling kritikal, iaitu macam mana semua polisi dan prosedur ni boleh betul-betul jadi satu budaya yang hidup dan bernafas. Kuncinya terletak pada komitmen, baik secara peribadi maupun secara berpasukan. Ikrar warga iCare inilah simbol komitmen tersebut. Ia bukan sekadar kertas yang ditanda tangan lepas tu simpan dalam laci. Bukan. Ia adalah satu janji peribadi yang dibuat oleh setiap ahli pasukan kepada pesakit mereka, kepada rakan sekerja dan juga kepada diri sendiri. Jadi kesimpulannya sangat mudah tapi sangat mendalam. iCare ni telah mengubah budaya di Care Clinics. Ia bukan lagi pasal senarai benda yang perlu dibuat, tapi ia dah jadi sebahagian daripada identiti. Ia adalah tentang siapa diri kita sebagai seorang penyedia penjagaan kesihatan. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Tak kiralah anda kerja di Care Clinics atau tak, prinsip-prinsip ni sebenarnya universal. Bagaimana anda sendiri boleh membawa inovasi, membina kepercayaan, mengambil tanggungjawab, menunjukkan hormat dan mencapai kecemerlangan dalam apa saja yang anda lakukan? Bermula hari ini,